Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita tulisan dari Facebook page Arus Malaysia. Johor titik mula penyatuan Melayu. UMNO, PAS dan RISIT bakal cetuskan gelombang baharu. Persoalannya, adakah penyatuan politik Melayu benar-benar mampu berlaku menjelang pilihan raya negeri Johor? Adakah UMNO sanggup bekerjasama semula dengan PAS selepas pelbagai episod perpecahan dan ketegangan? Dan jika gabungan ini menjadi kenyataan, mampukah ia mengubah peta politik Malaysia menjelang pilihan raya umum akan datang? Rakan-rakan pendengar, cadangan yang dibawa oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugor, Wan Saiful Wan Jan ini bukan sekadar cadangan biasa. Ia sebenarnya menyentuh satu isu yang telah menghantui politik Malaysia sejak beberapa tahun kebelakangan ini, iaitu perpecahan undi Melayu. Sejak pilihan raya umum ke-15, kita melihat bagaimana kuasa politik Melayu terpecah kepada beberapa blok besar. Ada yang bersama UMNO, ada yang bersama PAS dan Bersatu, ada yang memilih Pakatan Harapan, manakala sebahagian lagi mula mencari alternatif baharu. Akibatnya, pertandingan pelbagai penjuru menjadi semakin biasa. Dalam banyak kawasan, calon yang menang bukan kerana mendapat sokongan majoriti besar, tetapi kerana lawan-lawannya berpecah. Inilah yang menjadi asas kepada hujah Wan Saiful. Beliau melihat Johor sebagai medan paling sesuai untuk menguji formula baharu penyatuan Melayu. Kenapa Johor? Kerana Johor mempunyai sejarah politik yang sangat unik. Johor merupakan negeri kelahiran UMNO. Negeri ini juga menjadi kubu tradisi Barisan Nasional selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi pada masa yang sama, Johor turut menjadi negeri yang menyaksikan kebangkitan Pakatan Harapan sehingga berjaya menawan kerajaan negeri pada tahun 2018. Maknanya, Johor bukan negeri yang boleh dianggap milik mana-mana parti secara mutlak. Pengundi Johor terkenal dengan sikap pragmatik. Mereka sanggup menukar kerajaan jika merasakan perubahan itu perlu. Sebab itu, jika benar berlaku gabungan UMNO, PAS dan gerakan RISIT di Johor, kesannya bukan sekadar kepada negeri tersebut. Ia boleh menjadi penanda aras kepada seluruh negara. Apa yang menarik ialah Wan Saiful menyebut soal parti dan lambang hanyalah isu teknikal. Ramai mungkin menganggap kenyataan itu mudah diucapkan tetapi sukar dilaksanakan. Hakikatnya, sejarah politik Malaysia menunjukkan bahawa lambang parti bukan sekadar simbol. Lambang membawa identiti. Lambang membawa sejarah. Lambang membawa emosi penyokong. Sebab skim setiap kali timbul cadangan penyatuan, persoalan pertama yang muncul ialah siapa akan memimpin dan lambang mana yang akan digunakan. Masalah ini pernah berlaku ketika Muafakat Nasional cuba dibentuk. Pada peringkat awal, ramai melihat kerjasama UMNO dan PAS sebagai sesuatu yang luar biasa. Dua parti yang selama puluhan tahun menjadi musuh politik akhirnya duduk semeja. Penyokong kedua-dua parti ketika itu menyambut baik kerjasama tersebut. Malah ada yang melihat Muafakat Nasional sebagai formula terbaik untuk menyatukan undi Melayu. Namun akhirnya hubungan itu retak. Perbezaan strategi, perebutan kerusi dan persaingan kepimpinan menyebabkan kerjasama tersebut tidak dapat bertahan lama. Sebab itu apabila idea penyatuan kembali dibangkitkan hari ini, ramai yang bertanya, adakah sejarah lama akan berulang? Atau kali ini semua pihak benar-benar bersedia untuk berkompromi? Di sinilah muncul faktor Hamzah Zainuddin dan gerakan RISIT. Walaupun gerakan RISIT masih belum menjadi kuasa politik utama, nama Hamzah mempunyai pengaruh tersendiri dalam kalangan pemimpin dan akar umbi tertentu. Beliau juga dilihat sebagai tokoh yang mempunyai hubungan baik dengan pelbagai pihak dalam blok pembangkang. Jika beliau berjaya memainkan peranan sebagai jambatan antara kumpulan-kumpulan yang berbeza,
kemungkinan rundingan akan menjadi lebih mudah. Namun cabaran terbesar sebenarnya bukan soal tokoh. Cabaran terbesar ialah soal kepercayaan. Dalam politik, kepercayaan jauh lebih mahal daripada strategi. Ramai pemimpin pernah duduk semeja tetapi gagal bertahan kerana hilangnya kepercayaan. Jadi persoalannya sekarang, adakah UMNO dan PAS masih mempunyai asas kepercayaan yang cukup kuat untuk membina kerjasama baharu? Skim persoalan yang perlu dijawab sebelum bercakap mengenai pembahagian kerusi atau manifesto pilihan raya. Pendengar sekalian, ada satu lagi perkara yang sangat menarik dalam kenyataan Wan Saiful. Beliau menolak dakwaan bahawa kerjasama UMNO dengan pembangkang di Johor akan menjejaskan hubungan dengan Pakatan Harapan di peringkat persekutuan. Ini sebenarnya satu hujah yang semakin mendapat perhatian dalam politik moden. Beliau menggunakan konsep federalisme. Maksudnya, kerajaan negeri boleh mempunyai jajaran politik yang berbeza daripada kerajaan pusat. Jika kita lihat di Malaysia, keadaan seperti ini bukan sesuatu yang mustahil. Sudah ada negeri-negeri yang mempunyai hubungan politik yang berbeza dengan kerajaan pusat. Oleh itu, dari sudut teori politik, cadangan tersebut memang boleh berlaku. Tetapi persoalan yang lebih penting ialah bagaimana penyokong di peringkat akar umbi akan menerimanya. Bayangkan seorang penyokong UMNO yang menyokong kerjasama dengan Pakatan Harapan di Putrajaya tetapi pada masa yang sama perlu bekerjasama dengan PAS di Johor. Tidak semua penyokong mampu menerima perubahan seperti itu dengan mudah. Maka cabaran komunikasi politik akan menjadi sangat besar. Pimpinan perlu menjelaskan kepada rakyat mengapa penjajaran berbeza diperlukan. Jika gagal memberikan penjelasan yang meyakinkan, kekeliruan boleh berlaku. Dan dalam politik, kekeliruan sering membawa kepada kehilangan sokongan. Sekarang mari kita lihat dari sudut pengundi Melayu. Adakah mereka benar-benar mahukan penyatuan? Berdasarkan pelbagai pilihan raya sebelum ini, sentimen penyatuan memang mempunyai tarikan tersendiri. Ramai pengundi Melayu sering menyatakan bahawa perpecahan politik menyebabkan suara mereka menjadi lemah. Namun pada masa yang sama, pengundi juga semakin menilai prestasi dan integriti. Mereka bukan lagi mengundi semata-mata atas nama penyatuan. Mereka mahu melihat apakah manfaat yang bakal diterima rakyat. Mereka mahu tahu apakah pelan ekonomi. Mereka mahu tahu bagaimana kos sara hidup akan ditangani. Mereka mahu tahu apakah penyelesaian kepada isu pekerjaan dan pembangunan. Jika penyatuan hanya menjadi slogan tanpa agenda yang jelas, rakyat mungkin tidak begitu teruja. Tetapi jika penyatuan disertai dengan pelan yang konkret dan meyakinkan, ia boleh menjadi faktor yang sangat kuat. Di sinilah ujian sebenar menanti mana-mana gabungan baharu. Mereka bukan sekadar perlu menyatukan pemimpin. Mereka perlu menyatukan harapan rakyat. Menjelang pilihan raya negeri Johor, kita mungkin akan melihat lebih banyak pertemuan, rundingan dan kenyataan politik. Setiap pihak akan mengira untung rugi. Setiap pihak akan menilai peluang kemenangan. Dan setiap pihak akan cuba memastikan mereka tidak menjadi pihak yang paling banyak berkorban. Tetapi sejarah politik menunjukkan bahawa perubahan besar sering bermula dengan satu eksperimen. Kadang-kadang eksperimen itu gagal. Kadang-kadang eksperimen itu berjaya sehingga mengubah lanskap politik negara. Mungkinkah Johor menjadi makmal politik yang melahirkan formula baharu penyatuan Melayu? Atau adakah cadangan ini akan berakhir sebagai satu lagi idea yang tidak pernah menjadi kenyataan? Skim persoalan yang sedang diperhatikan oleh ramai pemerhati politik ketika ini. Apa yang pasti, jika rundingan berjaya dan satu jajaran politik baharu benar-benar terbentuk, kesannya tidak akan terhad kepada Johor sahaja. Ia boleh memberi kesan kepada strategi parti-parti politik di seluruh Malaysia menjelang pilihan raya umum akan datang.
dan mungkin juga menentukan siapa yang bakal menguasai Putrajaya pada masa depan. Sekarang saya ingin mendengar pandangan anda. Adakah anda bersetuju UMNO, PAS dan Gerakan Reset perlu bergabung demi penyatuan politik Melayu? Atau anda berpendapat pengundi hari ini lebih mementingkan prestasi dan dasar berbanding penyatuan politik? Dan jika gabungan ini menjadi kenyataan, adakah ia mampu menawan Johor serta mencetuskan gelombang baharu di seluruh negara? Tulis pandangan anda di ruangan komen. Saya ingin membaca sendiri pendapat daripada semua pendengar Kita-Kita FM. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai, dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.